Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita menerima tetamu yang istimewa, masya-Allah. Ini kan Universal Bikers yang saya faham daripada JB ada, daripada Batu Pahat, Pasir Gudang, Masya Allah. Satu perjalanan yang panjang lah. Jadi pertamanya saya sebagai wakil Mudir Mahat Sofia ingin mengucapkan selamat datang, dan kita hargai sangat kedatangan puan-puan ke madrasah kami ini. Dan alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala telah selamatkan perjalanan puan-puan untuk sampai ke madrasah Tahfiz Sofia pada pagi ini, alhamdulillah. Jadi mungkin seawal pukul berapa tadi agak-agak keluar. Sebelum subuh pun ada, insya-Allah. Semangat. Tahun ini kita tahun lepas kita juga ada pelajar yang terpilih ke peringkat negeri, ke peringkat kebangsaan, mewakili Johor ke peringkat kebangsaan dalam musabaqah ataupun pertandingan hafazan Al-Quran. Jadi alhamdulillah, ini semua anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai mengakhiri ucapan haluan, saya sekali lagi mengucapkan ahlan wa sahlan, iaitu selamat datang dan terima kasih, dan khususnya kepada Presiden Universal Bikers Tuan Haji Iswani bin Akhtair kerana sudi memilih mahat kami sebagai tempat untuk disinggahi pada pagi ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cik Adib, pengurusi majlis. Nak panggil puan, rasanya belum puan kot. Jadi kita panggil Cik Adib, boleh kan? Dan saya hormati Ustaz Muhammad Saiful bin Muhammad Taufik selaku mudir pada Mahat Tahfiz As-Sofia. Dan saya hormati juga sahabat saya Tuan Haji Ariston yang sedang ambil video tu, selaku institusi hormat kepada Universal Bikers, kepada rakan-rakan Bikers, Universal Bikers, kepada isteri-isteri Bikers yang tak lekang daripada mengikut kat belakang kita ni, dan juga kepada para adik-adik pelajar As-Sofia. Jadi pertamanya kami Universal Bikers mengucapkan terima kasih kepada pihak madrasah di atas persudian menerima kegiatan kami pada pagi ini. Jadi sebenarnya untuk makluman Ustaz dan juga pihak Mahat Madrasah Universal Bikers, kita kukuhkan pada 2013, bulan November 2013, dan sekarang ini dah masuk tahun yang ke 13 lah, lebih kurang macam itulah. Jadi sebenarnya aktiviti yang kami laksanakan pada hari ini kami namakan sebagai charity ride, ataupun kita panggil juga ride amal, untuk sebagai aktiviti bulanan kami. Jadi sebenarnya kami bergerak setiap bulan satu madrasah sejak 2013, dan ini adalah charity ride yang ke 159. Alhamdulillah, mungkin dari segi jumlah charity ride itu 159
madrasahnya mungkin dalam 145 atau 150 yang kita dah ziarah. Jadi Yunusa Bikers bergerak dari satu madrasah ke satu madrasah di negeri Johor, di Semenanjung Malaysia, di Sabah Sarawak, Indonesia dan juga ke Thailand. Jadi Thailand adalah salah satu tempat yang kita dah mula kerap masuk sejarah pada sana.